Karibu Mombasa. Dekat market ni dulu mereka jual slaves, yang manusia lah, hamba-hamba. Durian is from Malaysia. Of course I know. Sedap bila kambing dia. Oh, tak sabar aku nak makan. Pasir putih, ombak yang kuat, ayak yang biru. Inilah kita punya Diani Beach. Welcome to Diani. Kita sambung lagi kita punya walking tour. Walking tour ni akan tukar jadi tuk-tuk tour. Your tuk-tuk is here. Now kita nak masuk tuk-tuk. Perjalanan menaiki tuk-tuk. Baik jalan ni. Masih ada kerja buruh macam ni. Okey, kita sekarang dekat Old Town Mombasa. Karibu Mombasa. If you want to sign death certificate, is a crowding area. Okay. You'll get a mock justice. Inilah cara mereka buat acar mangga. Potong banyak-banyak sini. So kita sekarang ni dekat Mombasa Market. Nak masuk ke dalam Mombasa Market. Sweet ya. The human slaves. Yes. And then what is new is that dekat market ni dulu mereka jual slaves, the Arabian slaves, maksudnya manusia lah, hamba-hamba, boleh beli kat sini. Special madras curry. Kita test dia punya jeruk acar. Acar is like maybe jeruk kot. Oh, macam asam ko. Macam asam. Powder barbecue. Tengok chili powder. Very spicy. Very spicy. Pedas. Tapi aku boleh gagah. What is spice curry powder? Yeah, everything is spicy. Curry powder ni boleh cuba beli satu. Yang biasalah untuk mak aku. Benda tu je dia minta. tear up by the British chili because sauce. they were fighting for their rights. It's different, yeah? Drink it. Drink it. Yes. Dia buat aku makan benda pedas, lepas tu dia happy. So okay, I'm buying the. Try this one. What's that? What is this? They call it mabungo. Even in English they call it mabungo. Mabungo. Yeah. Bagus dia, aku ingat dia duduk syok tengok aku makan benda pedas, dia bagi ayam free pula. Ah, you have cats here. Ada anak kucing. I think one is enough then. That's durian. Durian is from my country, of course I know. Durian is very small, but it is just Durian is from Malaysia, of course I know. To the next place. Oh, dekat Mombasa ni ada satu kuil Shiva. So memang masyarakat majmuk lah dekat sini. Masjid tadi kita tengok. Oh, ukiran dia sama macam India punya ukiran. Oh. So maksudnya Hindus from India pun ada menetap kat sini. Kalau tidak, tak ada lah mereka buat tokong macam ni. Kuil tengah tutup sebab bukan timing prayers sekarang kan. Dia kuil, dia ada masa prayers dia, baru mereka buka. Tempat ni dipanggil Navagraha. Dia melambangkan 9 planet lah. Setiap tokong India akan ada Navagraha ni. Ini Krishna punya idol. Tinggi juga dia punya ni. Pada hampa mungkin fikir siapa aku duk vlog macam ni sebab dia kata jaga-jaga dengan tingkap tu, anytime orang boleh main ragut. So aku masuk dalam sikit, tunjuk macam ni. So area ni, Mombasa ni, makanan yang aku search famous ni adalah biryani. Dia punya biryani dia lain pada lain sebab apa, dia ada mixture of Arabic, Swahili dengan Indian. So kita pergi try lah satu-satu pula. Kita pergi masuk kedai ni. Kedai ni agak local, quite famous kat sini. Kita cuba. I want mutton ya. So inilah kedai Amu Hadi.
Can I see? Oh, dah kosong dah. Tamai. Oh, sedap bila kambing dia. Oh, ni dia nasi dia. Memang layan nampak. Nampak tengok. Sempoi dia punya nasi dia. Nasi biryani Mombasa. Kalau mai sini mesti kena mai Amu Hadi. The best biryani in Mombasa. Chicken biryani, goat biryani, and cow biryani. Chicken biryani, goat biryani and cow beef biryani. Okay, semua ada kat sini. Yes, layanan yang cukup bagus. Dia ada full plate dengan half plate. So aku ambil half plate. Tak sabar aku nak makan biryani yang panas-panas ni. Sedap. Memang lain pada yang lain. Kambing dia lembut, kambing dia sangat lembut. Justified. The best biryani in Mombasa. This is it. Amu Hadi Restaurant. Memang terbaik. Dia buat kacau pagak semua ni. Tapi yang penting tengok monyet ni, dia lepas ikut dan lah. Relax lah dia. Tengok kacau tu. Tak injetkan mereka. Lepas tu mereka masuk dalam benda tu. Masuk dah. Okay weh, time senja macam ni memang sempoi lah dah. Beach pun akan high tide. So kita akan jalan ke arah pantai. Petang macam ni memang ramai gila weh kat pantai ni. Semua local people pun main enjoy kat sini. Coconut juice, yeah. How much? One coconut. Okay, one coconut is a little Korean. Yeah? I've been here for more than a week. Yeah. I'm going back tomorrow. It's not 300. Okay. It's only 50. No 50. Kena ayak nyok satu. Gang, kita akan start balik dengan adventure kita. Kita akan explore South Coast Diani Beach, antara pantai yang tercantik dekat dunia. Benda-benda aku cakap ni hampa kena Google tengok, aku tak bohong lah. Tapi sebelum tu, kita pergi makan lunch dulu. Kita main try lah vegetarian restaurant kat Kenya ni. Nama dia New Chetna Restaurant. Indian food lah kat sini. Semua jenis sweet ada kat sini. Lepas tu tempat masuk dah. Kita order tali set lah macam biasa. Thank you. Sedap, status dia sedap. Okay. Okay, dah habis makan. Terus ke South Coast Diani, pantai ketiga terbaik di Afrika. Gang, kita dah sampai ke South Coast Diani Beach. Antara pantai, macam aku cakap ni, antara pantai yang terkenal dekat Afrika ni. Terkenal pasal apa? Hampa boleh tengok sendiri. Pasir putih, ombak yang kuat, ayak yang biru, suasana yang tenang, penuh dengan orang. Inilah kita punya Diani Beach. The beach is good, eh? Yeah, clear water. Good, you get thrown by this wave. Oh, ombak kuat weh, ombak kat sini kuat. Lagi kak. Sheikh Jilani, Jilani Kindul Jannani. Ganas, ombak sini memang ganas weh. Welcome to Diani. Ayak jernih, tak ada aku ombak. Aduh. Budak depan ni, pandai ni. Sheikh Jilani, Koko Kekal Islamo.
You are friendly? What's your name? Okay. What do you know about Malaysia? Like? You mean Malaysia or India? Oh, wow. Oh, cukup layan lah dia punya sunset view. Okay, masa pun dah dekat dah. Memang lawa. Gang, lepas pengalaman indah dekat pantai Diani ni, Canyon Coast, so ni masa untuk kita leave Mombasa. Kita nak pergi ke train station. Aku akan rindu Mombasa sebab Mombasa ni dia satu negeri yang lain sikit. Nampak tengok kan, dia ada dia punya fort, bahagian sejarah dia. Lepas tu dia ada macam old street, kebudayaan, sampai 4 tradition sekali gabung. Lepas tu dia ada coast dia. Okay, antara negeri yang hampa patut consider lah kalau hampa main Kenya ni. Okay. Kita pilih nasi biryani dengan masala, fish masala. It's better this way. Rasa lu masala depa lain sikit. Ikan sedap, fresh. Makan dengan nasi ni sedap. Biryani dia, rempah dia strong sikit. Jom kan. Masa awal-awal aku tengok daripada luar tu, aku ingat ni airport Mombasa. Tapi rupanya ni train station ni pa. Modern gila weh. Okey weh, rupanya kat sini tak boleh rekod, boleh pakai kamera. Nak rekod boleh rekod muka aku je. Tempat lain tak boleh sebab ada muka-muka yang depa tak mahu direkod. So tu rule kat sini, tak apa. Aku dah sampai railway station, agak moden, sangat moden. Aku teringin nak tunjuk gambar tapi tak boleh. Tak apa, kita tengok train lah, senang. Kat sini mereka punya concern kat security weh, macam budak tadika. Serius, aku tengok memang ni first of all anjing akan hidu beg hamba. Lepas tu x-ray tu 2 kali, beg lalu dekat x-ray tu 2 kali. Lepas tu kalau kita duk rekod kita pun dipanggil, dia kata jangan duk rekod orang lain. Kalau rekod pun kena bagi blur background tu. So kena buat macam tu, muka aku je. So that's why aku tak boleh tunjuk. By the way, train kita ni train first class, murah je kat sini. So aku beli lah first class, bukan selalu, no. Okay weh, aku dah naik dah train ni. Nampak tengok muka aku je sebab tak boleh rekod benda-benda lain. Agak selesa, memang selesa gila. Memang aku akan tidur, tak buat apa. Pagi esok jumpa akan Nairobi. Selamat malam semua, jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Good night.